Lepas ni kau orang semua dah tak boleh keluar lagi dah. Sebab apa? Sebab aku dah pasang sistem pagar yang automatik ni. Nampak ni? Nah ni, aku dah pasang ni dah. Sebab apa tahu? Isu dia sekarang ni adalah, ni, kau nampak ni jantan ni. Jantan ni, kau nampak ni? Kan? Ni. Pantang pintu ni terbuka. Kalau pintu ni terbuka, confirm dia pergi turun ke bawah. Aku dah letak notis dah dekat sini. Pastikan pintu pagar ditutup bila korang datang V-Farm. Tapi korang masuk, korang tetap tak reti nak tutup kan. So jadinya, aku jumpa barang ni. Aku jumpa barang ni. Ni apa nama dia ni? Ni adalah door closure. Memang dia boleh tutup secara automatik pintu ni. So cara pemasangan dia simple je. Aku buka dulu Okay. Aku buka, nampak? Barang dia macam ni. Apa? Okay. So dia macam ni tau. Dia macam ni je. Nampak? Simple je. Ini kalau aku tak pasang. Nampak? Bila buka macam ni, dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa dia. Tak ada nak siapa nak tolak. Itu yang jadinya bila orang masuk sini, dia kambing terlepas. So itu lucah. So yang ini kita pasang kat sini. Kau tengok Lu tolong pegang dong. Okay, tengok kita pasang kat sini. Kau tengok keberkesanan dia. Okey ke tak okey barang ni? Okay, kita letak kat sini. Okay, satu skru. Kita pasang skru yang kedua kat sini. Okay. Okay, jap. Kita ada 2 skru saja. Kau tengok Aku buka. Okay. Lockkan dia. So aku nak kunci biarkan lepas sini. Mantap So jadinya lepas ni, siapa-siapa yang datang V-Farm aku, okay, dah tak ada lagi dah isu. Pastikan pintu ditutup sebab aku dah pasangkan ni. So siapa-siapa nak datang V-Farm aku, boleh datang V-Farm aku. Tapi siapa yang nak door closure ni, kau pergi tengok kat dalam beg kuning aku. Okay, ada dalam beg kuning aku letakkan Ansel tu. Okay, Assalamualaikum.